Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okay, sekali lagi bersama saya di MRZ Vlog. Okay, untuk pembukaan pembukaan 2021 guys, Pekan Membakut. Okay, sekali lagi dilanda banjir. So sebenarnya untuk makluman kamu, Pekan Membakut ni sebenarnya boleh dikatakan memang setiap tahun lah. Kadang-kadang setahun 2 hingga 3 kali begitu ya dilanda banjir. So seperti yang anda dapat lihat sekarang nih di belakang saya nih. So inilah dia keadaan yang terkini lah, sekitar jam 2, jam 3 begitu. Dia mula dinaiki air awal pagi tadi lah. Okay. Biasa air ni daripada Sungai Bambangan. Okay. Sungai Bambangan di Ulu Membakut. So apabila musim hujan di situ, kesannya akan terlibat di Pekan Membakut ni lah. So kalau anda dapat lihat di depan sana itu adalah klinik. Okey, klinik Membakut. Di hujung sana pejabat daerah dan di hujung situ adalah balai polis. Hujung sekali sana pejabat pos. So memang hari ini tidak ada beroperasi lah klinik ni. Seperti yang anda dapat lihat, dinaiki air agak dalam. Kalau hamba dapat lihat lori sekarang tu, macam mana keadaan tingginya lori itu. So itulah dalamnya air. Ya, sebenarnya boleh mencapai lagi lebih dalam air itu. Mungkin hari ini air ini tidak berapa dalam lah. Okay. Tengok. So ini dia keadaan rel kereta api yang anda dapat lihat sekarang. Okay. Ini dia punya penjaga gate pun hampir-hampir dinaiki air. Tapi kebiasaannya memang akan sampai sinilah air nih, lagi dalam. Kalau hujan lagi mungkin malam nih, kemungkinan besar air akan naik lagi lah. Okey, apa yang anda dapat lihat sekarang ni, ini adalah keadaan jalan yang menuju ke balai polis. Dan di hujung sekali itu pejabat pos. So ini adalah sekolah agama. Okey, yang ini sebenarnya adalah jalan raya sebenarnya. Tapi bila air naik, beginilah keadaannya. Lebih kurang dalam paras hingga paras lutut rasanya. Boleh mencapai paras lutut kedalaman di sini. So itulah dia keadaan Pekan Membakut pada di tahun 2021. So saya akan tunjukkan anda satu lagi tempat lokasi yang selalu dan kerap dinaiki air, yaitu di SK Pekan Membakut. Okey. So itu sekolah yang selalulah dinaiki air. So mari kita lihat selepas ini. Inilah dia yang saya masukkan tadi, SK Pekan Membakut. So apa yang anda dapat lihat di belakang saya ini, inilah sekolah yang selalu saja dinaiki air lah setiap kali musim hujan, banjir. So ini merupakan bagi penduduk di sini, ini merupakan perkara biasalah yang selalu berlaku. So bagaimana penyelesaiannya pun kita hanya bergantung kepada keadaan. So apa yang anda dapat lihat sekarang nih, inilah dia. Okey, keadaan sekolah yang sering dinaiki air. Okey. Hampir setiap tahun keadaan begini. Okey, SK Pekan Membakut. So yang di depan itu adalah pejabat pos, okey, pejabat pos Membakut. So ini keadaan di sebelah tepi sekolah. Okey, paras air masih agak, walaupun kalau tengok keadaan dia sudah agak surut lah daripada awal pagi tadi, tapi dia agak masih dalam lah air ni. Saya sekarang berada di bagian belakang nih. Ini dia pejabat pos Membakut. Okey, nampaknya hari ini memang tidak beroperasi lah. So di hadapan sana tuh itu adalah kedai lama Membakut. Okey, itu adalah kedai lama Membakut. Pun kelihatan memang masih dalam air dia. Okey, dan di sebelah sini nih, ujung situ adalah balai polis. So ini adalah area Pekan Lama Membakut. Okey, satu lagi tempat yang selalu dinaiki air. Okey, di jalan apa ni namanya, orang panggil jalan pada Bandau ke laluan ke Pimping. Okey, shortcut ke Kuala Penyuk. So ini dia
Lihat, ini pun merupakan acara tahunan juga nih. Bukan juga tahunan, setahun di sini banyak kali lah rasanya. Oke, air ini naik. Jadi tidak istilah setiap tahun. Oke, bukan setahun sekali lah. Ini di sini asal hujan saja lebat, macam inilah keadaannya. Oke, kamu tengok air banjir. So ini pun bukan juga dikatakan apa nih selalu, jarang-jarang berlaku, selalu saja berlaku. Ni banjir. So ini adalah perkara biasa sebenarnya untuk penduduk-penduduk di sini. Okey, asal hujan lebat di Ulu Membakut tu, ini adalah kesan-kesannya yang akan diterima oleh penduduk-penduduk di sini. Alright. Itu dia keadaan sebagai pembukaan untuk 2021. Okey. Pekan Membakut sekali lagi dilanda banjir. Tapi bagi masyarakat di Membakut ni sebenarnya ini merupakan sudah menjadi perkara biasa sebenarnya. Okey, tidak apa yang menghairankan lah. Sebab kebanyakan di sini memang sudah agak biasa. Okey, hampir setiap tahun, bukan boleh dikatakan satu tahun tu 2 hingga 3 kali dilanda banjir. So tidak mengherankan lah di sini. Okey, mungkin yang baru saja menonton tu mungkin agak terkejut lah sebenarnya. Tapi kalau penduduk-penduduk Membakut ni perkara biasa. Alright, rasanya untuk sampai di sini saya konten saya pada kali ini itu vlog banjir di Membakut. Okey. Kepada anda yang baru saja mengikuti saya di MRZ Vlog, jika anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like and share dan klik button lonceng. Sampai jumpa lagi untuk konten-konten akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi, bye.